Okay guys, ini hari kita akan pergi memancing guys. Ini lokasi kita dekat Pendas, Gelang Patah. Ini hari kita tak kumpau ya. Sebab kita ada bawa penganyir. Kita bawa penganyir. Ini hari kita tak kumpau. Okay, kita tunggu next video. Hari ini kita strike apa? Ciao. Okay, tengok tempat cantik. Cuaca pun cantik hari ini guys. Hari ini harap kita bawa balik ikan lah. Boleh bawa balik ikan. Janji tak kumpau sudah. Ni joran apa ni? Ini pakai bawa. Hari ni kita pakai joran biasa. Joran sikit ni. Hari ni kita pakai joran biasa je. Sebab kalau kita pergi Thailand ke apa ke, baru kita pakai joran bagus-bagus. Sebab ini kita main kat kampung ya. Kita pakai joran biasa. Okey, umpan apa pakai? Kita pakai gagak hidup. Gagak hidup. Bot pukul berapa sampai ni? Bot dah ada, bot dah ready. Ke bawah, tengok bot dah ready. Bot dah ready. Okey ya. Alright. Cantik guys. Kat sini tempat dia cantik guys. Memang cantik. Mantap. Okey. Ini umpan kita pada hari ni ya. Berapa 60? Hidup. Udah. Tak dapat. Yang aku tak jadi 60 kan? Tak ada. Udah mati? 80. Untuk kita pada hari ni ya. Udang kita punya umpan sebenarnya. Okey guys, sekarang kita nak menaiki bot menaiki bot untuk ke tempat kita memancing guys. Okey, ini bot kita Yeah. Go off dulu guys. Okey guys. Sekarang kita sekarang berada di dalam bot. Okey. Di dalam bot untuk mencari umpan. Right. 6, 8. Kita akan pergi ke mana tadi? Cari umpan spot. Kita akan cari spot. Spot mencari umpan Kita akan pergi ke spot Okey, nantikan video. Ada akad lah. Dia cakap abang tu semangat macam ni. Dari mana buat dia punya vlog tadi. Dah apa-apa, okey. Belum. Baik lah. Ni. Oh, sana. Berapa kantong kan? Berapa? 7,5. Belum ada lagi. Kita tengok sekejap lagi. Kita tukar pot lain. Abang dapat. Kita baru dapat ikan kekek Milo je. Okay guys, kita sekarang berada di bawah jambatan. Mantap. Kita sekarang berada di bawah jambatan link kedua antara itu Singapura. Goyang grup. Yang sebelah sini Gelang Patah Kita bawah jambatan link kedua ni. Okay. Apa tu dapat umpan yang pertama. Okay. Umpan yang pertama.
jembatan yang pertama. Okay. Kita akan sambung lagi guys. Habis saya nak terus sambil memancing dulu. Susah kalau nak buat jadi cameraman sambil memancing. Susah. Okay guys, Assalamualaikum. Okay, saya kembali ya guys. Saya dah lebih dikatakan 80% dah pulih daripada seasick. Orang putih cakap seasick. Kalau orang Melayu cakap apa? Mabuk laut. Okay guys. Hari ni bukan hari ni lah. Ni dah memang hari ni pun kita sekarang berada di sempadan antara Malaysia. Okay, di belakang sana tu Pulau Mambung Krong. Pulau Mambung Krong. Saya tak tahu apa pulau tu sebenarnya. Okay, Singapura di belakang kita tu. Nampak tak? Singapura. Tu Singapura guys. Alamak, tak nampak rokok guys. YouTube, jangan marah YouTube sikit je dah. Takkan nak ban. Okay guys, kita shoot. Pada hari ni kita ada angle-angle kita, iaitu si kecil molek, abang siapa nama? Okay, Aiman. Dan kita ada angle Ahmad Jadi, kita ada angle Angah, dan kita ada kita punya Tekong. Siapa nama Tekong? Nizam, Muhammad Nizam. Okay, kita abah kita tu. Abah memang salute lah dengan dia. Tabik spring dia panas daripada tadi, dia boleh tahan bro. Okay, kita ada Amir. Lupa pula lah angle kita ni. Ini kita punya pengulas, tapi hari ni dia bercuti sekejap sebab dia sedang fokus untuk memancing. Ini angle kita yang termasyur. Tengah membangau. Tengah membangau. Tak apa, insyaAllah. Saya doakan. Okay guys, tu Singapura tu guys. Itu Sinopco Incineration Plant, tempat bakar sampah guys. Daripada sampah tu dia jadikan elektrik. Tapi tetap Singapura cas mahal. Menteri-menteri yang sedang mendengar kat Singapura tu turunkan harga dah. Harga elektrik tu mahal sangat. Okay. Okay, angle kita pada hari ni Amir katanya sedang membangau, tapi saya rasa tak lah. Kejap lagi ikan naik ni. Ikan akan naik. Guys, kat ujung sana tu guys, tu kira link kedua jembatan antara Singapura dan juga Grand Patah. Okay. Kita sekarang berada di lautan lautan di sepadan Malaysia dan juga Singapura. Angle kita Angah atau nama dia Yus. Berada Yus kita. Dia bos, sebenarnya bos besar. Okay. Ikan sela kuning, tolong ambilkan. Kita petikong. Dia nak ikan sela kuning. Okay bang, macam mana bang? Okay alright. Okay, insyaAllah bang. Doa-doa sikit bang. Doa-doa sikit. Kita dapat bawa balik ikan 50 ekor. Ikan yang sedang jadilah. Ya Allah, kurniakanlah kami ikan. Bang, ikan bang. Oh bukan. Daddy tertarik Daddy tertarik. Kita hampir-hampir abang hampir-hampir untuk mendapat seekor ikan. Tapi abang dah dapat 3 ekor. Abah yang kat sana tu, tu Abah tu dah dapat seekor bunga tanda. 3 ekor. 3 ekor guys. Jangan main-main. Ini angler legend ni bang guys. Angler legend. Okay. Ini saya punya ni lah. Saya punya batang mancing. Biasa-biasa je. Okay.
Nak review? Boleh. Okey, saya menggunakan reel Shimano Sina. Okey, kalau nak cakap ni grade rendah lah guys. Grade rendah. Sina FX ni semua grade rendah. Okey, rod saya ni mahal. Dia kategori kira mahal lah. Harga saya dah lupa guys. Okey, ni Conquer dia panggil Black Cobra guys. Okey, dia sama-sama dengan Abu Garcia. Dia kurang. Kalau nak tahu batang mancing angler kita Brother Amir ini dia punya ni daripada negeri mana weh? Spanyol. Mana? Spanyol. Spanyol Kalau dia punya Abu Garcia, saya Abu Sama. Nampak tu guys. Saya punya rod ini Abu Sayap. Abu Sayap guys. Harga berapa kalau tak keberatan weh? Kita ni sikit lah, review sikit. Kita pakai rial. Rial berapa rial tu? 200 rial. Kira mahal juga kalau convert ringgit Mahal tak weh? Boleh bincang, harga boleh bincang. Harga boleh bincang Okey. Real dia pakai Pioneer X. Pun kira agak average, agak mahal jugalah. Beli semua dengan duit guys, bukan dengan pasir Tapi tak tahulah, hari ni kita tengok bergantung kepada rezeki. Kalau tengok awan ni kalau orang-orang legend cakap ada ikan ni sebab dia bersisik. Nampak tu. Jadi sekejap lagi kita akan naik ikan yang bersisik lah guys. Okay guys, dah 5 minit saya berbual haus lah. Saya minum air dulu. Saya akan sambung lagi. Okay, ciao. Bergerak ke satu pulau ni yang bernama apa kau? Pulau apa namanya? Okey, pulau yang start daripada huruf K berakhir dengan huruf K. Saya tak nak cakap, saya takut nanti YouTube ban. Okey, angler kita, tekong kita, angler kita semua ni. Okey, angler yang paling kecil, angler legend. Okey apa? Okey Apa lama? Saya memang tabik spring memang tahan panas. Terbaik. Ini yang dinamakan pulau apa ni? Saya tak nak sebut apa. Okey, yang dah dengar tu dengar je. Okey. Batu dia kat sana Batu dia sana, dia punya tu kat sini Okey. Angler kita semua sudah bersedia. Ni. Kayu ni bang. Okey. Kita sekarang berada di Pulau Konek nama pulau dia. Saya tak sebut tapi saya boleh eja Konek pulaunya. Okey. Ini kita tekong kita Tekong kita ni daripada Pontian bang. Guys. Mantap, cuaca mantap, angin tak begitu panas. Angler kita, ada rokok angler kita tak boleh. Okey guys, saya akan meneruskan perjuangan saya. Dan akan kembali dengan review yang seterusnya. Strike guys, strike. Tapi tak tahu ikan apa. Okey. Angler yang seterusnya, kita ada cameraman kita Ahmad Yadi. Alright. Dia menggunakan jig saja guys, okey. Sini ikan tadi Ya, saya rasa ikan tadi tu yang saya terlepas. Saya sebenarnya terlepas guys. Tapi nanti kita akan upload. Okey, layan dulu. Ni kalau cik ni terlepas ni mahal Okey, ni kalau jig terlepas guys, mahal Jig dia harga 500 rial. 500 rial bro 500 rial kan. Okey, alright. Ikan tadi ni tengok
punya rod. Band bro. Dia punya rod band. Band bapak punya ni. Dia tengah tarik tu Jangan biarkan sangat ni jangan biarkan sangat ni. Ni patut tarik, Jangan sampai patah bro. Abu Garcia bro. Buktikan Abu Garcia terbukti. Memang mantap. Ini kalau Amir kalau dapat naikkan ni, InsyaAllah saya janji saya akan beli Abu Garcia juga. Yang sama juga. Bila kena cari ikan tu, takut ada matikan orang. Dia dah tanam dia. Dia lawan tu. Okay meh. Come on meh. Hold dulu. Tarik nafas dulu. Benar. Kenapa? Kenapa? Kita nak kalah apa? Baca bismillah sikit meh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya Amir sedang menangkap rezekinya seekor ikan, insyaAllah. Ya Allah, kau mudahkanlah dia agar dia dapat menaikkan ikan ini dengan sempurna, ya Allah, agar dapat memasak untuk menjamu selera keluarga. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia. Ikannya. Oh, itu daun. Itu daun guys. Okay. Ini semua gara-gara excited guys Gara-gara excited jadi darah dia mengalir dengan begitu deras. Dan apabila darah mengalir dengan begitu deras, ucapan-ucapan pun beras. Come on brother, you can do it bro. Come on bro, you can do it bro. And a 1 and a 2 and a 3, pull. And a 1 and a 2 and a 3, pull. And a 1 and a 2 and a 3, pull. Yes bro, guys. Okay, this is no joke guys. We have the first angler named Amir that has caught a big fish, and we will take a look later on what kind of fish. And I think, okay, to my best experience, that this is sea bass, right? Okay, Amir the angler is from UK, right? Yeah, he can speak British slang. Okay, but right now, because he's fighting with the big fishes, so I think we can only ask him a bit of a question. Okay, Amir, how do you feel right now? I hang bro. Okay, he's hanging. Okay, we can understand that. He's hanging. Okay, just endure a bit more. Okay, what about we give you a little cheers? Okay, 1 and 1 and a 2 and a 3 and a pull. And 1 and 2 and a 3 and a pull. And 1 and 2 and a 3 and a pull, bro. Okay, guys. Okay. Later on, when the fish came out, okay, we will make a review. I'm feeling thirsty right now, so I have to put it to a pause. Ciao.